Mana datang lampu yang melompat-lompat ketika opening logo Pixar? Dia datang daripada first short film dia itulah, Luxor Junior. Pixar bermula bukan sebagai Pixar yang kita kenal hari ini. Ia bermula sebagai graphics group, sebahagian daripada Lucasfilm punya computer division di bawah pimpinan Ed Catmull pada tahun 1979. 1984, diorang telah hire seorang animator muda daripada Disney yang sangat passionate tentang 3D animation, yang ketika itu belum ada yang berani lagi yang venture ke arah 3D. Dan pada tahun 86, Steve Jobs, CEO Apple, beli graphic groups daripada Lucasfilm, daripada George Lucas sebanyak $10 million sebegitu, dan rename graphics group menjadi Pixar. Pada mulanya, Pixar ni adalah sebuah syarikat hardware yang menjual produk bernama Pixar Image Computer. Tapi bisnes tak jadi, tak laku, jadi dia stop dan beralih untuk membuat animasi sendiri, menggunakan hardware tersebut untuk membuat filem pendek atau short films. Antara filem asal aku Cina aku terkeluar, sorry dah. Antara filem production pertama dikeluarkan oleh Pixar, short film, adalah pada tahun 86, Luxor Junior, dan Teen Toy pada tahun 88 yang berjaya menang Academy Awards atau Oscars untuk Best Animated Short Film. Fun fact, mana datang lampu yang melompat-lompat ketika opening logo Pixar? Dia datang daripada first short film dia itulah, Luxor Junior, yang sampai sekarang jadi maskot dan identiti syarikat Pixar. Okey, ini mungkin ramai yang tak tahu. Ramai yang kata, rosak Pixar selepas dibeli oleh Disney. Kan bagus kalau Disney tak dibeli oleh Pixar. Sebenarnya, Pixar dah lama joint venture dengan Disney daripada dulu lagi. Diorang ni macam cousin atau adik-beradik. Disney dah support Pixar dari awal lagi. Dan kalau korang nak tahu, in my opinion, saya rasa Pixar yang tolong menaikkan Disney. Kenapa? 1991, Pixar telah sign deal dengan Disney untuk buat 3 computer generated animated movie. Salah satunya adalah Toy Story pada tahun 95. Memang menjadi satu revolusi dalam dunia industri animasi dan perfilman, sampai mendapat pulangan sebanyak $370 juta, menunjukkan, membuktikan bahawa 3D animation boleh go, boleh laku. Followlah kemudiannya A Bug's Life, Monsters Inc., The Incredibles, Finding Nemo, Ratatouille, Wall-E, Up. Dan setiap movie ni ada satu technical innovation yang diterapkan dalam filem tersebut bersama dengan cerita-cerita yang sangat menyentuh hati. Cuba korang bagi tahu saya, apakah inovasi-inovasi yang telah diterapkan di setiap filem-filem Pixar ni? Lepas tu pada tahun 2006, di mana berita Steve Jobs menjual Pixar officially kepada Disney sebanyak $7.4 bilion. Untung besar Apple. Dan kenapa saya cakap Pixar tadi menaikkan Disney? Sebab selepas pembelian Pixar, disitulah di mana startnya Disney membuat cerita animasi 3D. Macam cerita Tangled, Frozen, Zootopia dan sebagainya. Apa yang buat Pixar ni special daripada syarikat-syarikat animasi yang lain ketika itu? Highlight ketika itu adalah mentaliti story is king. Teknologi hanya support sahaja. Diorang tak gah-gahkan bahawa kita ada the best 3D teknologi dalam industri, 3D paling canggih ketika itu. Diorang prioritize story dahulu, barulah cerita tu melekat dekat hati audience. Dulu Pixar ada reputasi yang siapa je tengok cerita Pixar tak nangis, sebab story dia memang membuatkan audience rasa emosi, sampaikan trauma tu diingati kadang-kadang hanya dengan melalui satu melodi muzik saja. Dan cakap pasal teknologi, kita selalu ingat Disney yang push boundary, push limit dalam industri 3D animasi. Tak, Pixar. Tanpa Pixar, Disney tak start pun 3D. Disney tak akan dapat venture ke dunia 3D tanpa bantuan Pixar. Tapi itulah, Pixar yang dulu sekarang macam dah tak ada idea. Sequel je memanjang. Toy Story tu baik buat series lah lepas ni. Don't get me wrong, ada a few Pixar movies yang boleh kata okay lah, even though sequels or prequels. Cuma diorang tak hit seperti dulu, yang buatkan diorang memorable, seperti mana DreamWorks atau Sony tengah buat sekarang.
Campur lagi dengan masalah leadership dalam company yang buatkan Pixar lagi tak tentu arah. So, diorang dah malas buat original ideas. Diorang just ambil idea lama, milk it till it dry buat another sequel. Bisnes akhir zaman. Speaking of originals, Elio. Cerita Pixar yang baru-baru ni keluar. Elio obviously not doing so well kat Power Gum. Cerita yang tayang kat Netflix lagi dapat sambutan daripada Elio. Kenapa? Ramai yang kata sebab pelangi. Tapi ni fun part dia. Diorang sebenarnya dah keluarkan dah semua bab-bab pelangi tu. Sebab board of directors dan test viewers ketika tengok screening cerita tu untuk test viewing, dan bila ditanya siapa yang sanggup bayar tiket untuk tengok cerita ni di Power Gum, tak ada siapa angkat tangan. Cerita tu dah siap tau. Sebab apa? Sebab terlalu banyak agenda dan elemen-elemen pelangi yang dalam cerita tu. Yang directors risau, audience takkan, bukan audience saja, budak-budak pun takkan dapat relate. Korang boleh check sendiri behind the scenes dan cerita-cerita sebalik kegagalan Elio di Power Gum. Sebab saya pun rasa macam nak bila tahu cerita sebenarnya. Bear in mind, watak Elio tu 10, 11, 12 tahun. Aduh, melampau dia orang ni. Jadi itulah how the mighty has fallen. Manakan terbang jentayu patah sayapnya. Jadi pengajaran dalam cerita ni, hidup ni seperti roda. Joking. Pixar memang thrive pada suatu masa dahulu dengan cerita-cerita yang sangat menyentuh hati, sungguh emosi, sangat relatable. Tapi disebabkan mungkin duit, tak ada pimpinan yang bagus yang menjadi punca kejatuhan Pixar. Sebab identiti tu dah tak ada. Itu yang penting guys. No matter betapa besar korang punya brand, kalau identiti dah hilang, it's over. Kau takkan pergi jauh. Elio tu, sebab originally dia buat cerita tu pelangi. Tapi sebab dia buang pelangi tu lah identiti dia. So dia tak ada identiti, buang, jadi filem kosong. Tak ada jiwa. Bukan saya support cerita tu, itu contoh. Contoh bahawa identiti tu penting. Identiti tu sama dengan jiwa. Kalau sesuatu kerja atau cerita tu tak ada jiwa, jangan expect pujian lah. Logik tak? Ni tidak. Dia marah kita balik. Pixar marah kita balik. Kata yang, audience complain yang Pixar tak buat cerita original. Asyik buat sequel je memanjang. Tapi bila buat cerita original, bukan nak support pun. Betul lah. Pixar yang dulu bukanlah yang sekarang. Tapi faham lah, macam saya, duk digesa-gesa, di pressure dekat komen suruh buat video sekian-sekian. Tapi bila buat, tak ada orang tengok. Faham je. Tapi taklah sampai ke tahap marah audience secara open. Kalau kita buat cerita yang niche, untuk komuniti yang niche, yang sah-sah, tah kecil besar, jangan expect dapat sambutan besar lah. Tak salah, saya tak kata salah if kita nak cater kepada komuniti ni, target market yang niche ni. Tapi jangan expect tinggi lah lepas tu. Buat sesuatu cerita yang tak ramai orang relate, so logiknya memang tak ramai lah orang yang pergi tengok. Jadi itulah cerita The Rise and the Fall of Pixar. Dari menyentuh hati ke menyakitkan hati. Apa pendapat korang? Seperti biasa, di bawah.